Kalau ada modal 500k, trade 10% sebulan, dah 50k. Senang-senang je kan? So, bolehlah buat pinjaman 500k. Saya nasihatkan jangan buat pinjaman untuk trade. Sebab apa? Sangat-sangat berisiko. Saya ada satu cerita yang mana ada salah seorang student kami lah, sebelum dia berjumpa dengan Pak Kacat, dia dah rugi sebanyak 500,000. Sebab apa? Sebab dia tak ada ilmu untuk trade yang betul lah. Dia main masuk je dan rugi 500,000. Saya cakap terus terang dengan dia, jangan buat macam tu lah. Sebab apa? Sebab trade ni bermain dengan emosi. Setiap bulan anda kena bayar certain amount. Tu dah menjadi komitmen anda lah. Anda kata trade bulan tu tak menjadi dan anda rugi. So, dia akan menjadi tekanan lah kepada anda. Bila anda trade dalam tekanan ni, terus terang saya cakap, trade tu susah nak menjadi. Selalunya trade tu boleh mendatangkan kerugian. Sebab tu saya selalu tekankan dekat orang luar sana yang baru nak cuba-cuba belajar trading ni, kena ada ilmu. Wajib ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, jangan masuk dalam dunia trading ni. Sebab dunia trading ni sangat-sangat berisiko. Nak untung banyak sekejap, nak rugi banyak pun sekejap. So, saya cadangkan anda untuk dapatkan buku Trader 2 Jam. Dalam buku Trader 2 Jam ni komplit cerita A to Z tentang apa itu SPO, apa itu money management, strategi yang perlu digunakan, macam mana nak kawal risiko, berapa banyak modal, komplit A to Z. Dan harga dia pun tak sampai RM100. Sangat-sangat murah, sangat-sangat berbaloi. Kalau anda memang betul-betul nak buat duit dalam dunia trading SPO, cepat-cepat klik back ni sekarang.